Kita cari dunia buat apa? Berapa tahun je kita cari dunia? 60 tahun saja. Di alam barzah, keindahan dan kemewahan yang tidak ada tolak bandingnya. Mewah duduk di sana, sonok duduk di sana. Anak murid saya ni, dia jumpa dengan abang dia yang dah meninggal. Abang dia main dalam mimpi. Dia kata, "Ustaz, muka berseri abang saya." Dia senyum kat saya, Ustaz. Bila dia main dekat, dia bercakap seolah-olah dia tidak sakit ketika di dunia dulu, Ustaz. Macam mana abang? Dunia yang abang pilih ni? Dia kata, "Man, dunia yang abang duduk sekarang ni, Man, tidak ada dunia, gambaran dunia yang abang boleh cerita tentang kecantikan dunia yang sekarang ni abang duduk, iaitulah alam barzah. Cantik, Man," dia kata. "Luas alam ni, tak puas berjalan." Tengok, kita ada tempat lagi sebenarnya, bukan ini hidup kita. Di sana kita boleh berjalan, di sana kita boleh jumpa orang, di sana kita boleh menikmati keindahan alam, rehat dan sebagainya.